Tuan, Tuan kenal perempuan ni? Debra yang bakar rumah Nona 10 tahun lalu. Mungkin budak dalam gambar tu Heli masa kecil. Bukan. Anak Debra lelaki. Got some kiwi for you, okay? See whether sweet or not. I'm okay. Deborah! Where's my drink? Now! Hey! Coming. Yeah. Of course, party night, man. Yeah, it's birthday weekend, of course. Dude. All right, younger the better. Not too young, though. Ow! What's wrong with you, huh? What are you doing? You ever touch me like that? Stop it! What? What? Stop! Stop it! What? Are you doing? No! I know this is that. The court takes into account the circumstances leading up to the offense, your mental state at the time, and any provocation that may have occurred. I hereby sentence you to 18 years imprisonment. Aku jaga Gabriel dengan baik. Dia lancar cakap Melayu. Siapa macam kau, Debra? Aku happy bila kau bagi tahu kemungkinan besar kau akan bebas lebih awal. Aku kena berterus terang dengan kau. Aku tak akan lepaskan hak jagaan Gabriel kembali pada kau. Aku betul-betul sayangkan Gabriel. Aku akan dapatkan lawyer dan aku akan fight dapatkan full custody Gabriel. Deborah Go, you will be released soon. You okay? Sebab kau Irfan mati. Sebab kau tapi kau tipu aku. Sama macam Bashir.
Tuan Hassan call siapa? Gabriel. Saya call dia tak dapat. Handphone dia tak ada bateri kan? Oh, saya lupa. Nak tahu Tuan Hassan call Puan Mas Nona. Saya percaya Tuan Hassan faham proses siasatan yang sedang kami jalankan. Dan saya hargai kerjasama Tuan Hassan untuk tidak kongsikan apa-apa kepada orang-orang yang terlibat dalam kes ni. Saya cuma risaukan tentang keselamatan Nona. Kalau betul Gabriel tu anak Deborah, Nona perlu tahu. Tuan Hassan sendiri yakin bukan Gabriel yang bunuh Haley. Dan kalau betul Gabriel anak Debrago, tak ada bukti apa-apa yang dia ancam keselamatan Puan Mas Nona. Saya lebih tertarik apa peranan Puan Mas Nona dalam kes Haley dan juga kes yang Ayu Rashid kendalikan. Tuan Hassan kata awak berada di lokasi kematian Haley sebab dapat info Haley cuba ugut seseorang. Siapa yang berinfo tu? Dia! Baby dia orang suruhan Nona. Baby, lelaki tu sembunyi kat luar rumah time tu. I dengar dia berbual dengan Nona ke telefon. Nona suruh dia hapuskan Helmi. Bertenang, Puan. Bagi kami siasat. Cik, saya sendiri dengar perbualan dia dengan Nona. Nama dia Hassan. Encik Hilmi dah bagi statement. Dia sendiri mengaku Cik Naura yang serang dia. Bukan Tuan Hassan. Dah, Ma. Naura tak nak. Satu lagi je. Naura, kalau Naura tak alas perut, macam mana nak makan ubat? Naura tak payah berahsia dengan Mama. Mama tahu yang Naura perlukan ubat ni. Macam mana Mama tahu? Sebab Mama sangat ambil berat tentang Naura. Mama nak Naura sihat, cergas dan happy. Mama faham kenapa Naura sakit. Dia memang jahat. Naura tak boleh biarkan dia kontrol Naura. Naura tak bersalah. Dia yang jahat. Naura akan selamat kalau Helmi dah tak ada. Lepaslah! Lepaskan Nora! Lepaskan! Tolong. Tapi Nara kena bertenang dulu. Tak boleh pekik-pekik macam ni. I kasih ubat, okey? Tak nak. Mama cakap Nora sakit sebab lelaki tu. Helmi harus dihapuskan. Mama cakap masalah Nora semua akan hilang bila Helmi tu tak ada. Mama Nora kata macam tu. Mama Nora.
Irian, kenapa nak pergi kerja senyap-senyap? Good morning, Ma. Yan ingat Mama belum bangun lagi. Beg apa ni? Irian nak pergi mana? Yan nak kerja, Ma. Beg ni barang-barang Bella. Bella? Dia dah balik? Mana dia? Dia takkan balik ke sini lagi, Ma. Bella dah dapat bilik sewa dekat tempat lain. Dia nak Yan hantar barang-barang ni dekat ofis dia. Nampaknya dia dah nekat. Irian okey ke? Yan okey, Ma. Mama jangan risau. Buat masa ni, Yan rasa lagi baik kalau kita tinggal... Mama setuju, Yan. Mama faham apa yang rasa. Mama sentiasa ada bersama Yan. Terima kasih. Siapkan bekal untuk Yan, Ma. Jangan lupa minum teh herba yang Mama buat. Bagus untuk tenaga. Lupa pula nak tanya Mama. Fiza dengan Alia mana? Senyap je. Naluri seorang ibu akan rasa terganggu bila dia tahu anak dia dalam bahaya. Betul kan, Fiza? Masa untuk makan obat. Biar Neni suapkan ya, sayang. Kau takut aku bunuh anak kau, Fiza? Ha? Kau takut aku balas perbuatan kau? Kau dah musnahkan rancangan aku. Aku patut bunuh kau. Kalau kau berani teriak, aku bunuh Alia depan mata kau. Kau patut tanggung akibat perbuatan kau. Sebab kau, Irfan mati. Sepatutnya cuma Bashir ada yang mati hari itu. Irfan dan Angka mati sebab Mama. Mama yang bunuh Irfan kenakan. Kena bunuh? Serius ah? Bro, murder is not something I want to get involved with. So? You tak nak tolong I? Bro, in the past, aku dah tolong kau siasat kes mami kau. Kenapa mami kau mati dalam rumah perempuan Nona tu? Aku dah tolong kau retrieve personality Irian. I've been with you all the way, bro. This time round, biar polis investigate. Diorang pun boleh trace Haley punya location sebelum diorang masuk warehouse tu. I don't care about police investigations. I nak siasat sendiri. I nak tahu Haley pergi mana. Dia dengan siapa sebelum dia sampai rumah kosong tu. Nona tu, ex-warden. Hassan, ex-senior IO. It's getting so messy, bro. Aku tak nak kacau polis punya hal. It's too late, boy. They're already doing a thorough investigation on me. Why do you think I'm using a new phone? Kalau you tak nak I mention nama you as my accomplice,
Give me what I want. Yes? Uncle, I need your help. We are in the midst of shifting. That's why you see everything empty. Anyway, you want to know whether the CCTV at the back is working, is it? Yeah. Of course it's working, what? Great. Can I see the recording from 3 nights ago? That one I don't have. My son has it. That CCTV is connected to his mobile phone. But he's eager to help. My boy is planning to join the police force. My son is on his way home right now. By the way, you are not the only one who wants the footage. He asked for it first. Jangan lari. Gabriel, go! Berhenti! So I was right. You memang orang suruhan Nona. No. Aku ambil berat pasal Nona. You jadi buta sebab perasaan you pada dia. You're in love with her. You tak pernah terfikir ke? Huh? Why there was a fire happening at Nona's house? That everything was planned and she had something to do with it. Kau jangan cuba nak larikan fokus pada aku. Kau yang tak jujur. Kau sedar, polis akan dapat bahan bukti dalam beg Heli. Kau lari sebab aku dah tahu kau siapa. Kenapa kau diam? Ini, parut kat muka aku ni kerana Deborah Goh, mak kau. Shut up! Sebab dia mak I mati. Sebab Nona. Tell me, siapa panggil you? Suruh you pergi tempat Heli mati malam tu? Huh? Tak penting siapa yang suruh aku pergi ke sana. Aku sekarang ini nak cari kebenaran. Aku pun nak tahu siapa bunuh Heli. I don't trust you. Maybe you're just here to get rid of me as well, huh? Sama macam Nona suruh you hapuskan Helmi. Aku tak beritahu Nona engkau anak Deborah. Dan aku tak buat apa-apa dengan Helmi. Aku cuma... Stop making excuses for her! Dulu you SIO kan? Senior Investigation Officer. What a shame. Hello, friends. My son is here. You still want to see the CCTV recording or not? Yeah, I got it. My son, he set up the CCTV because in the night there's a lot of things happening in the alley. We have had some street fights, drunks being silly. Lover quarrels, you know. Lovers making out also, huh? Sorry, can you please forward to the time and date I gave? Oh. Serious. Done. So, which one is the person of interest? That's her. Tadi I.O. Rashid bagi tahu I akan dapat court date.
I tetap kena charge pasal I beli ubat Nura dari black market. Sayang, you kena mengaku salah. Kita kena bersedia untuk hadapi apa saja hukumannya nanti. Hey, don't worry, okay? I tetap akan ada dengan you. Baby, malam ni you teman I, okay? I kena balik rumah Mama. Something is just not right. I risau pasal Fiza dengan Alia. Risau kenapa? Fiza dengan Alia mana? Senyap je. Fiza dengan Alia balik kat rumah diorang malam tadi. Baguslah Fiza balik rumah dia. Biarkan dia urus sendiri hal dia dengan Helmi. Mama boleh fokus kat anak Mama saja. Seharian ni, I cuba call Fiza. Tapi tak dapat. Phone dia off. Baby, you kena call I.O. Rashid. I tak ada bukti nak tuduh dia yang bukan-bukan. Lagipun kita dah setuju kan? Kita tak boleh buat Mama Nona Syak apa-apa sampai polis habis siasat. Tapi takkan you nak duduk diam je, baby. Baby. Baby, you salah makan ke, baby? Saya minta maaf, Cik. Saya tak sedar apa saya buat. Saya tak ada niat pun nak bunuh sesiapa. Pihak polis akan siasat dakwaan yang Encik Hilmi pernah ganggu Cik Naura. Kalau betul dakwaan tu, mungkin dapat bantu Cik Naura di mahkamah nanti. Lab test results dah keluar, ada something yang abnormal. Obat psikosis yang Naura makan? Lab dah confirm obat dari black market tu sama macam obat yang Naura selalu makan. Dos dia pun sama juga. Maknanya Cik Bella dapatkan ubat yang betul untuk Naura? Dapat daripada black market tetap salah. So, Doctor, what's abnormal about her test result? Naura's toxicology screen menunjukkan kesan keracunan dalam darah Naura. Racun? Somebody has been feeding her poison to attack her immune system. And I percaya kombinasi racun tu dengan obat psikosis tu buat dia jadi tak tentu arah, lemah. Ada tak Naura ambil apa-apa jenis ubat lain selain daripada ubat dari black market tu? Naura kata tak ada. I dah nasihatkan dia untuk dapatkan bantuan guaman. Perkara ini dapat bantu kes dia. Ayo, you ada suspek siapa racun Naura ke? Doktor, you tahu apa jenis racun yang digunakan? Dari toxicology report, bahan racun tu datang dari sumber tumbuh-tumbuhan. Alia kena minum air special ni. Lepas tu, rehat. Okey? Kau mesti terfikir-fikir. Sampai bila aku nak simpan kau dengan anak kau? Jangan panggil aku Mama. Kau dah musnahkan rumah impian aku. Yang tinggal sekarang cuma Irfan. Irian. Aku akan bahagiakan Irian.
Aku dah siapkan bubur special untuk anak aku. Kejap lagi, Mama suap ya Irfan. Anak Mama memang suka disuap tiap kali dia sakit. Besok, Irfan duduk rumah, teman Mama. Nanti, masa Irian tidur, Mama nak pinjam kereta Irian. Aku kena sumbat Fiza dengan anak dia dalam kereta. Aku kena buang diorang ke tempat yang jauh dari sini. Irfan. Nona. Satu jam dari sekarang, I know you call I. Kalau you tak dapat kontak I, call I or Rashid. Okay? Hati-hati, okey sayang? Kau tak bagi tahu pun kau nak datang, Hasan? Aku tahu selama ni kau selalu perhatikan aku dari luar rumah. Kau risaukan keselamatan aku. Mesti kau tak selesa masuk rumah ni. Kau teringat parut tu. Aku ambilkan kau air lagi? Nona, aku nak kau serah diri. Aku tahu pasal Heli. Kau suruh aku pergi rumah kosong malam itu. Kau nak aku jumpa mayat Heli. Karena polis suspek yang aku bunuh Heli ke? Aku tahu pasal Debra. Kau yang upah dia untuk bakar rumah ini. Thanks for the ride, Ian. You look horrible, by the way. I'm gonna have time to explain, bro. Tapi kita kena hati-hati. Jangan makan atau minum apa yang Mama offer. So you know. Maksud kau? Kau dah tahu? Oh, I know so much more. I yang pilih you untuk Mama Nona. Masna tolong I bagi info you pada Mama Nona, so she never suspect that I was setting you up. I pilih you sebab you're the perfect match. Apa kau cakap ni? Perfect match? Perfect match dengan siapa? Irfan. Irfan? Tapi Irfan kan tak... Aku tak akan tinggalkan kau, Nona. Aku akan temankan kau ke balai. Kenapa aku nak pergi balai? Aku tak bersalah. Sepatutnya, dulu lagi,
Aku bawa engkau untuk rawat rumah engkau. Jadi engkau tak jadi macam begini. Mengharap bahagia yang dah mati. Betul cakap Gabriel. Selama ni aku buta. Buat apa kau jumpa Gabe? Bila? Kau cakap kau seorang saja kat rumah. Punya apa tu? Fiza, kau tak habis-habis rosakkan rancangan aku. Hello, Ma. Dah lama I plan this, Ma. I sanggup tunggu you siapkan rumah idaman you. Your fake, happy family. Apa yang kau mengarut ni, Gabe? Lepaskan aku! Hey! I tak mengarut lah. Tengok ni. Ada patung Irian. Ha? Pengganti Irfan. Betul kan, Ma? Kesian ni, Ma. Impian you nak satukan Irian dengan Fiza tak menjadi. Actually, you were never part of my plan, you know. You see, Nona tak pernah anggap you layak untuk rumah impian dia. Tapi you bodoh. Buta. You tak sedar perempuan ni gunakan you. You memang hebat nak gunakan orang, eh? Sama macam you gunakan mak I. You ingat ni tak? Huh? Is this a trick? Are you trying to trap me? You perlukan duit nak dapatkan anak you dari Suzy. I'm offering you more money than you need, Deborah. I need my husband dead. I faham kenapa you terpaksa bunuh husband you. He was abusive, manipulative. Sama macam husband I.
I have the connections, the contacts to help you. I akan tolong you keluar dari negara ni. Dengan duit yang I bagi you boleh mulakan hidup yang baru dengan anak you. Jauh dari sini. Aku tak bunuh Deborah. But she died because of you. Because of your plan. We are mothers, Deborah. Kita sanggup buat apa saja untuk anak kita. Papa! 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 Kenapa Papa? Tunggu ya Papa. Papa tunggu. Sekejap. Tunggu ya. Anak you tiba-tiba balik. I terpaksa. Jangan apa-apakan anak aku. Tiada nampak muka I. Lepaskan anakku. Kalau tak, kau takkan jumpa anak kau lagi. Irfan! Selamatkan Irfan! I've waited a long time for tonight, Ma. Because I want to watch you relive your trauma. Cuma kali ni, you akan mati dengan anak you. Kau boleh bunuh aku. Tapi, lepaskan Irian. Beri peluang anak aku hidup. Peluang? Peluang? You didn't give me a chance to reunite my mom, did you? You tak bagi I peluang! Ma. Jangan! Tengok ni, Ma. Tengok ni. Jangan tutup mata. Akan bakar dia depan ni. Jangan! Please, jangan apa-apakan anak aku, please. Kim, please, Kim. Please, aku mohon pada kau. Jangan apa-apakan aku, please, Kim. Kim, pada kau. Jangan apa-apakan aku, please, Kim. Kim, please, Kim. Please, aku mohon pada kau. Jangan apa-apakan aku, please, Kim. Please. Go. Dia pergi. Go.
before I change my mind. What happened? Are you okay? Irian! Everything is going to be okay. Nish, call ambulance, call ambulance. Just hang on. Hold on. Suami aku! Irian! Orang sering kata, cinta, kasih, sayang ialah perasaan yang membara, menyala bak cahaya. Tapi mereka lupa, yang membara juga boleh membakar dan membinasakan. Aku selalu mengharapkan kasih dan perhatian. Menunggu. Mencari. Aku percaya kasih sayang dapat menyelamatkan aku dari trauma lalu. Mungkin cinta tak boleh sembuhkan aku. Mungkin cinta akan menghantui aku. Tapi aku sedar, mungkin apa yang aku percaya selama ni hanya teori lemah yang belum pasti.